Memang masa tu memang tak ada mood gila lah. Ya. Kan macam jam yang halal kita pula orang Islam kan. Jadi macam Ya. kau tak ada adab lah. Aku kan datang rumah kau kurang ajar ke apa. Kita datang nak buat kerja lah, nak buat kerja. Memang hidayat. Tapi memang bab politik ni memang sensitif lah. Betul. Aku buat kerja ni aku jumpa sampai pusing satu Malaysia kan. So ada serta-serta negeri yang memang bab politik ni memang diorang memang bergaduh sampai berbunuh. Hardcore habis lah. Totok habis lah. Hardcore. Memang hidayat. Faham. Memang hidayat. Dia setengah tempat mentaliti dia agak terbuka. So dia tak kisah orang nak tanya pasal apa. Betul. Mungkin dia boleh sambil-sambil dia tanya, dia boleh bahan kat sini. Betul. Tapi setengah tempat dia tak boleh sentuh pun. Kau aku tak nak go on benda ni. Aku tak berani. Sensitif kan. Aku tak berani. Tapi ni experience. Tapi Allah hidayat. Sebab bila buat politik ni aduh. Ya tu memang berat lah. Tapi ni POV aku sendiri lah kan. Aku tak kisah parti mana ke apa ke. As long as kau sokong orang yang buat kerja. Tu je. Betul. Lagi satu, tak perlu kot nak bergaduh. Dia orang yang kaya, bukan kita yang kaya. Kita tetap miskin kan. Betul. Sebab ni sistem kapitalis. Memang untuk kaya kan dia orang kan. Bukan kita yang susah ni makin susah. Dia orang gaduh-gaduh, dia orang kaya kan. Naik Porsche, kita gaduh-gaduh. Semua tu drama kan. Dayat Okay. So lepas kat sana surveyor apa semua,